masih sama. Saya rutin saya memang dah ada dah. Setiap kali kalau anak ada yang besar, pertama kita practice, kita dah plan apa semua. Selebihnya yang biasa lah. Saya memang kena ready lah. Sebab bila nak fulfill dengan apa yang Joe dah plan, saya perlu bersedia 150%. Bukan 100%. Kalau 100%, kadang-kadang kemampuan kita tahu kemampuan kita tidak mencapai tahap tu. Tapi persediaan kita kena melebihi. Kita kena think big lah. Macam tu lah. So, jadi kadang-kadang apa yang berlaku, mungkin benda yang kita plan, dan ada juga certain perkara tu di atas maintenance. So, itu yang berlaku bila kita bersedia. Saya perlu bersedia lebih daripada situ. Jadi, kadang-kadang saya tak boleh nak bercerita sangat tentang apa yang kita, yang saya lah. Apa yang saya perlu bersedia, apa. Kalau saya cerita lebih pun no point, orang tak boleh faham. Tapi untuk pengetahuan, saya memang kena bersedia lebih daripada apa yang kita nak buat. So far kita memang dah, sekarang ni macam Joe kata, dah 70% dah kita dah ready. Sebab kita tak suka last minute.